Okey, hari ni hari terakhir untuk kita buat kelas secara dalam talian. Okey, esok dah start sekolah. Esok boleh datang macam biasa ya ke tadika. Okey. Baik, esok semua anak-anak boleh datang ke sekolah, pakai baju sekolah macam biasa. Bawa file dengan box yang hari tu yang cikgu bagi suruh bawa balik tu kan. Boleh bawa semula ke tadika. Setiap kali kita Alhamdulillah lah kan, setiap kali lepas ni kalau kata perlu buat kerja dekat rumah, cikgu akan suruh bawa balik semula file dengan box tadi dan cikgu akan bekalkan semua ada dalam tu nanti. Okey, sekarang cikgu nak untuk hari ni, hari yang last sebelum mula sekolah esok, sebelum kita sambung lagi kita punya aktiviti dan bermain dekat tadika esok, hari ni cikgu nak anak-anak buat aktiviti bersama cikgu dan siapkan. Lepas siap, masukkan dalam file dan esok boleh bawa ya dengan yang lain-lain yang sebelum ni pun. Okey, sekarang cikgu nak tanya, ingat lagi tak nama kawan-kawan dekat sekolah? Okey, ingat lagi nama? Kalau ingat, nanti sebutkan nama kawan-kawan yang ingat. Okey? Siapa kawan baik kita? Siapa yang selalu tolong kita? Siapa yang selalu nasihatkan kita? Siapa yang selalu ketawa bersama kita? Itulah kawan kita, betul tak? Jadi cikgu nak kawan-kawan cikgu nak semua ingat nama kawan-kawan dan cikgu akan bagi resepi menjadi kawan yang baik. Okey? Kawan yang baik. Takkan kita nak jadi kawan yang jahat kan? Kalau kawan susah kita tolong. Kalau kawan sakit kita tolong juga. Okey, kita ziarah, kita bantu, betul tak? Okey, jadi sekarang cikgu nak semua orang buka file teddy bear tu, ambil selai kertas A4 dan bersedia dengan color pencil juga ya. Baik. Kita mulakan. Okey, yang pertama. Hai. Okey, yang pertama sediakan kertas A4 macam ni. Okey, kemudian pensel. Kemudian pembaris, ruler. Ingat lagi tak apa ni? Pensel warna. Pemadam, eraser. Apa lagi? So, sekarang kita akan mulakan menggaris dulu. Okey, cuba garis ikut yang cikgu buat seperti dalam video ni. Okey, gariskan. Ada jarak sikit. Okey, gariskan macam ni. Okey. Macam tu. Jangan terlalu kecil dan jangan terlalu besar. Kemudian garis tengah-tengah. Macam dalam kertas ni juga. Okey. Kemudian jarakkan sikit. Macam ni. Pastikan ada jarak. Jangan terlalu rapat dengan garisan yang atas tu. Besar sikit kotaknya ya. Macam ni. Alamak, cikgu dah terlajak pula. Cikgu nak hanya 8 kotak. Tuliskan nombor macam ni. 1, 2, 3, 4. Yang bawah sekali jangan tulis. Sambung. Nombor 5, nombor 6, nombor 7 dan nombor 8. Yang bawah tu cikgu tak nak sebenarnya. Terlajak. Padam balik. Okey. So, cikgu nak kotak macam ni. Okey. Tebang-tebang pula cikgu punya kertas ni. Baik. Sekejap ya, cikgu tampal. Baik, sekarang cikgu nak semua orang ikut yang cikgu tulis. Okey, ni huruf apa? R, I, ni S. Ini I, I. Besar pula tulisan cikgu ni. Rasanya kena kecilkan sebab panjang lagi nak tulis. Sekejap cikgu try. Tak boleh, tak muat. Cikgu kena padam balik. Sekejap ya kawan-kawan. Tengok je dulu cikgu buat ya. Sekejap cikgu nak padam jap. Baik, kita sambung. R, kira, S, I, sepi, I, P, resepi, K, A, K, W, A, N, wan, kawan, B, A, ba, I, K, ik, baik. Resepi kawan baik.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuba tiruan 1 sampai 8 dalam English. Okey, sekarang cikgu nak tuliskan friendship. Apa dia friendship? Terbalik pula. Salah. Friendship ialah kawan, hubungan kawan baik. Friend adalah kawan. Sama je, kawan adalah friends. So, boleh macam ni. Friendship. Friendship. Bagi yang boleh tulis, tiru tulisan cikgu, boleh pause video ni. Kalau yang tak boleh tulis, boleh minta bantuan mama ke mami ke ya. Alright. Yang penting cikgu nak fokus kepada isi ni. Okey? Dan skill masing-masing untuk melukis. Yang pertama, number 1. Lukis apa ni? Awan. 2 biji awan. Kemudian buat lengkung macam ni. Bentuk apa tu? Ya, rainbow. Rainbow apa? Pelangi. Okey, resepi yang pertama. Kenapa nak lukis rainbow ni? Okey, kenapa kita nak kena lukis rainbow? Okey. Rainbow, bila kita tengok rainbow dekat awan ataupun pelangi dekat awan, kita senyum ke kita menangis? Kita mestilah senyum. Suka kan tengok ke menangis tengok pelangi? Ya, yang pertama, resepi yang pertama yang cikgu nak bagi untuk menjadi sahabat baik ataupun kawan baik ialah senyum. Cuba senyum sikit. Okey, mari kita eja. S-E-N-Y-U-M. Senyum. Dalam Inggeris senyum apa? Smile. Smile. S-M-I-L-E. Betul tak? Smile. Senyum is smile. Smile is senyum. Kita kena sentiasa senyum dengan kawan-kawan. Boleh tak kita tunjuk muka marah saja dengan kawan-kawan? Tak semestinya dengan kawan-kawan kan? Dengan semua orang pun kita kena senyum. Senyum tu apa? Senyum tu kan satu sedekah. Siapa yang sedekah dapat pahala tak? Ke dapat dosa? Mestilah dapat pahala. Jadi yang pertama resepi nak menjadi kawan baik, kita mesti senyum. Jadi cikgu letak pelangi sebagai simbol untuk senyum. Cantik kan senyum tu? Jadi senyum kenalah cantik macam pelangi. Okey, bila dah tulis macam ni, kawan-kawan boleh warnakan. Okey, warna terpulang pada semua. Cikgu tak ada paksaan. Tapi cikgu akan warnakan ikut yang cikgu nak warna dekat sini. Jadi masing-masing tak semestinya ikut warna cikgu. Nak ikut warna sendiri pun boleh. Cikgu warnakan yang pertama ni warna oranye. Boleh je pilih warna lain. Baik. Warna cantik-cantik ya. Lawa-lawa cikgu punya ni menggerutu sedikit sebabnya cikgu letak atas board yang ada lekuk-lekuk. Sebab tu jadi macam bergaris-garis. Patutnya rainbow ada berapa kali? 7 kali kan? Tapi cikgu buat 2 kali je. Okey, nak melambangkan pelangi. Bila tengok pelangi, kita senyum. Baiklah, senyum ataupun smile. Okey, second. Ataupun yang kedua. Resepi yang kedua, cikgu akan bagi simbol. Apa ni? Sudah apa ni? Belon. Apa belon? Kenapa cikgu guna simbol belon? Siapa yang main belon dia akan menangis? Cuba angkat tangan. Tak ada kan? Semua orang seronok suka main belon. Semua budak-budak suka kan belon kan? Orang tua je tak suka belon. Sebab apa? Sebab bila meletup sakit jantung. Kalau budak-budak suka dengan belon sebab dia berwarna-warni, dia bulat. Dia apa lagi? Dia boleh ditiup, dia boleh dilambung-lambung, boleh disepak-sepak, boleh ditepuk-tepuk, betul tak? Boleh dipenyik-penyik. Penyik? Okey. So, bila kita main belon, kita seronok ataupun fun. Dalam English, seronok, fun. Okey, jadi sekarang ni kita tulis dulu dekat atas tu. Seronok. S-E-R-O-N-O-K. Nok. Seronok. Ataupun fun. Cikgu gunakan warna hijau untuk mewarnakan belon cikgu. Jadi kawan-kawan boleh je guna warna lain. Tak semesti hijau ya. Nak guna warna purple ke, orange ke, biru ke pun boleh. Boleh colourkan dia. Jadi resepi kedua kita untuk resepi
kawan baik, nak jadi kawan yang baik ialah mesti sentiasa seronok dengan kawan-kawan kita. Jadi tak boleh sedih lah ya cikgu? Boleh sedih. Sama-sama bersedih. Tapi kena sama-sama gembira. Ya, bersama-sama, okey? Kalau kawan kita sedih, kita kenalah seronok kan? Kalau kawan kita seronok, boleh ke kita sedihkan dia? Tak boleh lah, okey? So, kita kena sentiasa fun. Supaya kawan pun senang dengan kita. Okey, sekarang dah siap dah yang ni. So, sekarang kita pergi yang nombor 3. Okey, cikgu nak lukis apa ni? Siapa tahu bentuk apa ni? Apa? Heart. Hari tu kita dah belajar bentuk ni kan? Bentuk heart. Hati. Okey, hati. Kenapa cikgu pilih simbol hati untuk resepi kawan baik? Sebab hati yang untuk menjadi kawan baik, mestilah ada hati yang baik. Kan kena ada hati yang tak baik, baru boleh jadi kawan baik. Tak boleh lah kan? Hati kena baik. Barulah kita jadi orang yang baik hati. Okey? Kita kena sentiasa baik hati dengan kawan. Tak bolehlah busuk hati. Apa lagi? Dengki hati. Apa lagi? Hitam hati. Tak boleh. Kita tak boleh buat jahat hati dengan kawan-kawan. Kita kena sentiasa yang baik-baik dengan kawan-kawan. Tak semesti dengan kawan, dengan semua orang. Buat baik dapat pahala. Buat jahat dapat pahala. Dosa. Jadi kena ada hati yang sentiasa baik. Jadi simbol hati ini cikgu buat untuk melambangkan baik hati. Okey, tulis baik hati dan kindness. Kindness apa? Kindness baik hati lah. K-I-N-D-N-E-S-S. Kindness. Okey, kindness is baik hati. Baik. Hati selalu warna apa? Hati selalu warna apa? Warna hitam. Warna oranye? Warna merah. Kita melambangkan love, sayang. Warna merah. Hati ataupun love. Heart. So, kita warnakan heart ni warna. Heart tu hati ya? Heart tu hati. Warna merah, red colour. Baik, dah siap dah? Okey, tak apa, take time. Ini kan video, jadi boleh pause, okey? Seterusnya, resepi yang keempat untuk menjadi kawan baik. Gegak-gegak kata cikgu. Okey, sekejap cikgu tampal. Untuk menjadi kawan baik, yang keempat, cikgu bagi resepi. Apa dia? Apa lagi yang kita perlu untuk menjadi kawan baik? Okey, cikgu akan buat simbol. Simbol apa ni? Ya, betul. Star ataupun bintang. Kenapa cikgu buat simbol bintang? Bintang ada kat mana? Bintang ada dekat rumah. Salah, bintang ada kat mana? Bintang ada dekat langit. Bila malam je ada bintang. Bila siang je ada bintang tak? Ada, tapi tak nampak kan? Tapi bila malam je ada kan? Jadi bintang tu tetap ada dekat situ. Cumanya kita je nampak tak nampak. Tapi setiap malam insya-Allah ada bintang. Betul tak? Okey, jadi bintang tu sentiasa bersinar dan setia. Yeah, sebab tu cikgu letak bintang sebagai simbol untuk setia. S-E-T-I-T-A. Setia. Setia. Dalam English is loyalty. Okey? Loyalty. Cikgu colourkan bintang cikgu dengan colour apa ni? Yellow. Warna kuning. Kalau kawan-kawan nak colourkan warna orange ke, boleh. Tak ada masalah. Cantik je. Ini lukisan. Okey, boleh terus colour. Ini bintang cikgu. Ini star cikgu. Star kawan-kawan. Warna apa?
ada senyum, seronok, baik hati dan setia. Sekarang yang kelima, cikgu akan lukis apa pula ni? Boleh ke kawan-kawan lukis ni? Minta bantuan Mami ya. Bentuk macam tu bentuk apa tu? Magnet. Okey, cikgu akan gunakan simbol magnet sebagai simbol kerjasama. Okey, kita perlu bekerjasama dengan kawan-kawan supaya kerja yang berat dapat dipikul, yang ringan dapat dijinjing. Apalah cikgu mengapu ni kan? Ya, kita kena saling tolong-menolong supaya kerja yang berat dapat diringankan dan dapat buat sama-sama. Okey, jadi kita kena sentiasa bekerjasama, tolong kawan kita. Kalau kawan kita susah, kita tolong. Kalau kita susah, insya-Allah kawan pun tolong. Tapi kalau kawan susah kita tak tolong, kita tengok je, kita ejek lagi. Agak-agak kawan nak tak tolong kita kalau kita pula susah. Mestilah tak kan? Jadi kita bila kawan susah, kita tolong. Bila kita susah, insya-Allah kawan pun tolong. Jadi bila kita buat sesuatu, kawan pun nak tolong juga. Jadi kerja yang susah pun jadi senang. Betul tak? Okey, mestilah betul. Inilah resepi kawan baik. Okey, sekarang cikgu nak korang tulis KER. Ker. JA. SA. SA. MA. Ma. Kerja sama. Kerjasama dalam English apa? Cuba sebut. Teamwork. 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 Kerja sama. Okey? Boleh? So, sekarang teamwork. Okay, tak apa, cikgu akan tunjuk dekat gambar ni last kali supaya semua boleh siapkan dan tengok balik. Okey, sekarang warnakan magnet tersebut. Cikgu kalau warna purple. Kawan-kawan ikutlah nak kalau warna apa pun. Biru boleh, merah boleh, pink boleh, hitam boleh. Putih boleh? Boleh je. Baik. Sekarang kita dah ada 5 resepi. Mari kita buat resepi yang ke-6. Kejap cikgu dekatkan. Baik. Resepi kita yang ke-6 jelas sikit kan? Cikgu pun. Kenapa cikgu nak lukis ni? Ada bulat-bulat ke? Kelajak pula cikgu ni. Sekejap ya. Okey. Sekejap ya, cikgu undur balik. Baik. Okey, kenapa cikgu lukis gambar pokok? Sebab pokok, dia terus jadi pokok ke? Tak, pokok kan dia daripada anak benih membesar menjadi pokok. Jadi untuk dia membesar, apa kita kena buat? Kita tanam dia kan? Kita tanam daripada dia baby. Lepas tu dia pun tumbuh. Macam mana dia tumbuh? Siram air, siram pada pokok tu. Kemudian kita isi baja supaya dia membesar dengan cepat, sihat dan cantik. Betul tak? Jadi itu kita panggil apa? Kita menggalakkan dia tumbuh dengan baik, membesar dan cantik. Menggalakkan. Jadi resepi kawan baik yang cikgu nak bagi melalui simbol pokok ini ialah kita kena bagi galakkan kepada kawan kita. Apalah cikgu yang galakkan? Betul lah, galakkan. Kita kena bagi galakan kepada kawan kita. Apa dia galakan ni? Sentiasa memberi dorongan. Kalau kawan kita lemah dalam pelajaran, kita kena sentiasa memberi nasihat ataupun kita tolong dia untuk sama-sama jadi rajin dan pandai. Atau kalau kawan kita tengah sedih, kita kena buat dia lagi bagi nangis. Betul? Tak salah. Kita kena pujuk dia. Betul tak? Pujuk dia. Jangan sedih, jangan nangis. Jom main sama-sama. Betul tak? Kalau kawan kita orang
Jadi, resepi yang keenam ini ialah galakan kepada kawan kita. Cuba eja galakan. G-A-L-A la K-A-N kan. Galakan. Okey. Dalam English galakan apa? Ataupun galakkan. Encouragement. Tak apa, sebut saja. Encouragement. E-N-C-O-U-R-A-G-E-M-E-N-T. Panjangnya. Memanglah panjang. Encouragement. Lepas tu kawan-kawan colourkan pokok tu ya. Batang warna apa? Tak tahu warna biru kan? Cikgu buat warna coklat. Kawan-kawan boleh je nak buat warna apa pun. Dan pokok dia warna apa? Daun dia warna hijau. Okey, colourkan dia cantik-cantik. Cikgu tak boleh nak colour dengan cantik sebab cikgu letak atas board. Board ni dia bertimbul-timbul. Ada biji-biji. Jadi bila colour dia jadi tak cantik sangat. Tapi kawan-kawan boleh buat lagi cantik kan dekat rumah. Mestilah boleh. Okey, colourkan dia. Tak payahlah colour laju macam cikgu ni ha. Biji cikgu memang laju sikit. Kalau kat kelas bolehlah kita berlama-lama ya. Okey. Sekarang siap dah pokok. Sekarang kita pergi resepi yang ke-7. Gambar apa ni? Sekejap ya. Buat huruf C. Kemudian buat huruf C besar dan sambung di bucu dengan bucu. Jadi apa tu? Kucing. Salah. Apa? Bulan. Okey. Tiru je macam cikgu. Resepi yang ke-7 ialah hormat. Okey? Hormat. Kenapa cikgu buat resepi kawan yang ke-7 ni? Hormat. Kita mesti menghormati kawan kita. Macam mana nak hormat? Kena tunduk depan dia? Tak. Habis tu, nak kena cium dia? Salah. Takkanlah kan? Hormat. Hormat tak semestinya melalui tunduk, salam, cium. Tetapi hormat ialah seperti... Sopi pula. Okey. Hormat contohnya seperti barang kawan-kawan. Bolehkah kita ambil sesuka hati? Guna sesuka hati? Tak boleh. Kalau kita nak guna barang kawan, kita kena cakap dekat dia, minta izin. Kalau dia bagi, dia bagilah. Kalau dia tak bagi, macam mana? So tak perlulah. Itulah tandanya hormat. Boleh tak kita suka-suka hati ambil pensel kawan? Beg kawan? Tak boleh. Kita kena minta izin. Haziq, boleh tak saya nak pinjam pen? Boleh tak saya nak pinjam colour? Selalunya kalau kita minta izin, kawan bagi tak? Mestilah kawan bagi. Kan? Kalau kita cakap. Kalau kita tak cakap, kita main terus. Dia ambil dia punya pen, pensel semua. Agak-agak dia marah tak? Mestilah marah. Kalau orang ambil barang kita pun, kita marah kan? Jadi kita pun kenalah macam tu juga. Kalau nak minta apa-apa barang kat orang, minta, cakap. Jangan ambil terus. Orang akan marah, kawan akan marah. Lepas tu mulalah gaduh. Bila gaduh, dia akan jadi kawan baik ke tak? Of course lah tak kan? Jadi kita kena hormat kawan. Kalau kawan kata tak nak, jangan paksa. Kalau kawan kata tak bagi, jangan desak. Kalau kawan kata apa lagi? Kalau kawan kata jom sama-sama, takkanlah kita nak jawab no. Kan? So kita kena saling hormat, menghormati. Hormat apa dia dalam English? Respect. Siapa pernah dengar perkataan respect? Pasti pernah dengar. Cuma tahu dan tak tahu saja. Cuba sebut respect. Respect. Okey? R-E-S-P-E-C-T. Okey, sekarang colourkan bulan tersebut dengan warna apa bulan? Warna? Cikgu buat warna kuning. Kalau kawan-kawan nak buat warna oren ke pun boleh. Tapi boleh tak buat warna merah? Gerhana sekejap lagi. Okey, so cikgu buat warna kuning sebab selalu cikgu tengok bulan warna kuning. Tak tahulah kalau kawan-kawan tengok warna biru. Baik, siap dah yang ke-7. Jadi kita pergi yang ke-8 dan yang terakhir resepi kawan baik daripada cikgu ataupun friendship recipe. Tiba-tiba dah siap. Sorry ya. Sekarang ni cikgu rasa ada something wrong dengan video cikgu. Sekejap ya. Okay, ni yang tadi.
cikgu punya video. Ada something dekat sini. Ada sabotage lagi nampaknya. Okey, kawan-kawan lukis yang terakhir ialah gambar 5 biji. Sekejap ya. Okey, baik. 5 biji batu. Lukis bulat-bulat, 2 di atas, 3 di bawah. Kemudian lukiskan mangkuknya. Alah, cikgu tak dapat nak tunjuk dekat sini sebab sepatutnya dalam video cikgu ada cikgu tunjuk cara lukis mangkuk tu. Tapi minta bantuan mami untuk lukis mangkuk ni. 5 biji batu dan di dalam satu mangkuk. Baik, kenapa cikgu buat macam tu? Untuk melambangkan kita kena kongsi dengan kawan. Duduk ramai-ramai dalam satu mangkuk. Bermaksud kita perlu sharing. Okey? Sharing is caring kan? So, kongsi. Share ialah kongsi. Apa-apa barang yang kita ada, apa salahnya kita berkongsi supaya sama-sama dapat merasa sesuatu yang dinikmati bersama pada ketika yang sama. Dan juga melambangkan sikap kita yang murah hati. Murah hati dapat pahala ke dosa? Mestilah pahala kalau kita berkongsi apa yang kita ada. InsyaAllah Allah pun kongsi rezeki dia dengan kita. Betul tak? Jadi kita kena berkongsi dengan kawan. Walaupun tak semuanya kita perlu kongsi, tapi kalau kita sharing, insya-Allah kawan pun suka sharing yang dia dengan kita. Betul tak? Okey. So boleh colourkan sharing tu. Sharing tu pula. Batu dengan mangkuk tu dengan warna yang kawan-kawan suka. Okey? Jadi sekarang dah siaplah kita punya resepi kawan baik ataupun friendship recipe. Okey? Sama je resepi kawan baik dan friendship recipe. Okey? Dan dah siap. Baik. Sekarang cikgu nak kawan-kawan nak cantikkan lagi kita punya resepi kawan baik kita ni. Kawan-kawan boleh color kotak-kotak tu. Tengok cikgu dah color dah. Yang pertama nombor 1 tu warna biru, yang kedua warna apa entah, biru aku sepi. Yang ketiga hijau, yang keempat kuning juga, yang kelima cikgu colorkan dengan warna turquoise. Warna turquoise biru hijau macam tu. Okey, color perlahan je, tak payah pekat-pekat. Nanti kan tenggelam pula perkataan yang kita dah tulis tu kan. Baik. Yang keenam cikgu colorkan warna orange. So dia nampak colourful, berwarna-warni. Jadi kawan-kawan punya akan jadi cantik bila colorkan, betul tak? Seterusnya cikgu colorkan hormat tu, respect tu dengan color purple. Purple warna apa? Ingat tak? Selalu kawan-kawan dah tukar. Purple ialah ungu. Oh, laju cikgu lukis. You ke? Lukis pula warna. You ke laju tu? Okey. Seterusnya nombor 8 dan yang terakhir cikgu colorkan dengan warna